pakai ni jadi baca. Saya pakai dulu boleh tengok. Macam motor kantang. Mana? Kau pernah dengar nama Urkel tak? Urkel. Urkel. Kehadiran cintamu menyinari hidupku, kehangatan cintamu mengobati sepiku, kelembutan hatimu mengobati lukaku, kedamaian hatimu menyinari hidupku. Assalamualaikum. Hari ini kita ada game beramah mesra lah, game bowling. Pertama kali saya yang mengusahakannya lah dan disokong oleh Globe TV Cap sendiri lah. Hari ni kita jangan main serius sangat. Main seronok-seronok je. Longkang semua pun tak apa. Hadiah pasti ada. Kata tak serius tu lah, macam serius tu. Ini kena jari semalam, kena pisau. Ni balut. Bukan semalam training ya? Tak ada. Yang menang tak ada hadiah, yang kalah ada. Harapannya semoga berjaya dan diberkatilah apa saja kita buat. Harap kita semua akan sentiasa bersama-sama, hati dan nurani kita, insya-Allah, dan semoga apa yang saya buat hari ni untuk kita semua seronok. Terima kasih kepada semua, harap enjoy je lah. Belum apa dah training. Apa tu? Belum apa dah peluh-peluh. Nervous. Saya sangat nervous. Hari ni kita ada pertarungan bowling Globe TV 2025. Saya berharap program ni dapatlah menambah lagi silaturahim, dapat menambah lagi kenalan-kenalan baru dan merapatkan lagi lah ukhuwah yang dah sedia ada. Itulah niat utama dia lah. Terima kasih kepada semua partisipan yang ada. Terima kasih kepada Globe TV, semua yang memberi sokongan lah di depan dan di belakang tabir. Terima kasih sangat-sangat. Harapannya tipis bang. Tipis sangat. Kita tengoklah nanti grup saya macam mana kan. Yang last kita buat dulu lah. 2 tahun lepas. Training baling berapa lama? Pertama sekali, sebelum kita bermula sebentar lagi, kita akan diberikan practice throw selama 5 minit. Sedikit peringatan safety, sabur ke apa ke, bola bowling ni berat, jadi hati-hati. Sebelum kita bermula dengan practice lay, saya minta semua untuk satu grup foto. Sebelum kita longkang itu milik saya. Harapan kita menang lah. Menang memang menang lah. Confirm menang. Menang gaya. Penat je ambil video. Alamak. Di senja janji tak masuk longkang lah bang. Yang itu pun dah cukup besar rahmat dah tu. Ni tengah ajar macam mana nak elak longkang. Janji pin jatuh dah cukup lah tu. Sebelah
sebab kami dah nak menang kan. Tapi macam apa? Tak keluar pin. Sangkut. Kita alah lah sebab dah menang kan. Saya memang terror. Saya ingatkan diorang, tim saya kat bawa beg bola 2-3 biji. Saya ingatkan diorang payung saya. Alah, saya kena payung diorang. Tak apa. Harapan saya grup ni akan menang lah. Tapi memang yakin akan menang pun. Terima kasih.
Okey, dengan jumlah jatuhan pin 1138 pin. Tim tercorot jatuh kepada tim Longkang. Dengan jumlah jatuhan pin 1503. Jatuh kepada kumpulan X Series yang terdiri daripada Mansleko, Yati, Syam dan juga Andri. Dengan jumlah jatuhan pin 1507, jatuh kepada kumpulan Rock Melon. Juara untuk kejohanan bowling kali ini no nama. Tanya. Ada 3 hadiah individu yang khas. High score lelaki ataupun paling boyo anugerah ni dimenangi oleh Syahrul Jamaluddin. Seterusnya adalah untuk wanita individu. Makanya saya menyebut adik. Okey. Tercorot individu, saya menyebut Sina untuk menerima. Silakan. Ini kenangan untuk kita semua ni. Okey? Okey, bacakan nama dia. Ayah Man. Tengok sini. Hei, cepatlah. Apa ni? Apa nama? Lorzi. Saya minta untuk Cap mencabut satu je. Rashid. Saya nak ajar juga, saya dah bagi. Oh, kami salah faham. Baik, tanya Abang Rashid. Jemput Cap. Satu, dua, tiga, seru dong.
Bangun. Terima kasih Azli. Satu, dua, tiga. Terima kasih Mayang. Apa sudah jadi? Manusia mana tak pernah buat silap. Betul lah tu ayat tu. Nanti dia je. Saya tak apa. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala.